Target simpan 100 gram emas setahun. Ini cara paling praktikal untuk bina aset jangka panjang. Ramai yang tak sedar, bagi keluarga yang berpendapatan RM10,000 sebulan, anda sebenarnya ada peluang besar untuk membina simpanan emas secara konsisten. Emas ni bukanlah sekadar perhiasan. Ia adalah merupakan aset simpan nilai yang stabil dalam jangka masa panjang. Sebab itu, satu target yang realistik ialah mengumpul 100 gram emas dalam tempoh 1 tahun. Bagaimana caranya? Anda boleh mula menabung dalam akaun emas cap ataupun Gold Accumulation Program, iaitu kaedah simpanan emas secara gram. Jika anda mahu lebih terancang, anda boleh tetapkan sasaran sekitar 8.4 gram sebulan selama 12 bulan. Disebabkan harga emas ni berubah setiap hari, jumlah ringgit yang diperlukan setiap bulan mungkin berbeza. Tetapi matlamat utama tetap sama. Gram emas anda mesti bertambah secara konsisten setiap bulan. Jika anda lebih selesa dengan pendekatan bajet tetap, anda juga boleh tetapkan sekitar RM5,400 sebulan dan menabung secara konsisten dalam akaun emas cap. Sejarah 20 tahun, kenaikan emas ni secara puratanya 10% setahun. Simpanan ini berpotensi menghampiri 100 gram emas dalam tempoh 1 tahun, bergantung kepada pergerakan harga emas semasa. Waktu terbaik nak beli emas bukanlah ketika harga emas rendah ataupun ketika harga emas tinggi, tetapi konsisten menabung simpanan setiap bulan tanpa gagal. Ingat, konsisten lebih penting daripada timing. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh isi borang sign up untuk saya daftarkan tuan-puan sebagai ahli Public Gold. Kemudian saya akan guide tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.